Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, hari ni macam yang korang tengok dekat title juga. Hari ni kita akan try main game Late Stops. So, saya dah baca tadi. Game ni pasal seorang lelaki dia tengah on the way ke suatu tempat dan tiba-tiba minyak dia habis. So dia singgah ke convenience store. So something kejadian yang di luar jangkaan terjadilah. So saya pun tak tahu, kita tengok je lah. So kita buat settings dulu. Kita tengok okay, macam biasa WASD untuk walk in, interact semua ni. So volume macam ni dah okay. So kita back to game. Okay, so kita tanpa kita melengahkan masa, kita terus main. Play game. The night is quiet. Malam itu sunyi. You're alone on a long empty highway. Okay, kita tengah sendiri dekat empty highway. And your fuel is running dangerously low. So fuel kita ni tak habis lagi lah. Kita dah betul-betul dah hujung-hujung orang cakap. The next gas station is nowhere to be seen. So kita tak nampak gas station. Tapi logically atas highway agak jauh lah. Your mind drifts. Something about this road feels odd. The trees seem too still. The radio crackles with static, but every now and then it comes through for a few seconds. So radio kita pada gelong. Turn back, it says. Okay, radio kita keluarkan suara untuk suara kita patah balik. Jadi kalau saya dekat situasi tu mungkin saya dah patah balik. Ataupun saya berhenti tepi tu saya call je siapa. 999. Hello, tolong. You can know it. Of course. That's why it's a horror game. You have no choice. Kita ada pilihan sebenarnya. You must keep going. Yeah, first lah. Okay lah. Kita ambil logik lah. Okay. Wow. Okay, dah masuk. Dah start. Okay, nama kita Derek. Okay. I didn't think it would be this cold tonight. The rain is really coming down hard. Kenapa kereta kita hijau ah? Okay, teruskan. This highway is so damn quiet. There's nothing but trees and darkness. Okay. Tak ada apa-apa selain pokok dan kegelapan. Oh, sorry. Pusing kanan kiri dah. Why do I get the feeling that I'm being watched? No, it's just my nerve messing with me. Aku tengah bawa kelajuan 40-50 aku rasa. Tak ada siapa tengok. Tak ada siapa ikut, jangan risau. Okay. Almost out of gas. If this car dies out here, no cell service, no help. I'm done. Okay, kalau kereta dah mati dekat sini, tak ada line, tak ada pertolongan. So, kita dah nak habis lah kat sini. Betul. Come on, there's gotta be a place somewhere, a convenience store, gas station, anything where I can potentially stay at. Okay, so dia berharap ada convenience store, ada gas station ataupun apa-apa kat tengah ni yang kita boleh singgah untuk menyelamatkan diri dari keadaan. Kenapa dia tak bagi high beam lah? Okay, thank God the GPS is right up ahead. Finally. Can't believe I made it this far on empty. Alright, find the station, refill on gas and get the hell out of here. Oh, sorry guys. Okay. No, just gas. That's it. Okay, jangan berbasa-basi. Kita pergi, kita ambil gas. Itu saja. Ambil lah Maggi. Tak boleh hujan-hujan makan Maggi. Okay, so kita drive to gas station lah. Tadi cakap convenience store. Gas. Huh? Okay. Alright, finally, a gas station. However, there aren't any pump anywhere. I guess I gotta go talk to the cashier about it. Tapi, I might as well get some snacks for the road ahead. Kau cakap nak ambil gas tadi. Nak ambil gas kau nak belah. Tak, sekarang ni. Oh, okay, dah masuk. Oh, collect snacks. So, ni kereta kita. Proton Saga. Sorry, itu merepek je. Abaikan, jangan kecam saya, tolong. Gurau.
Guys, secara logiknya guys, setelah melihat kawasan sekitar, saya rasa kalau saya jadi manusia ini, mungkin saya akan stay je dekat sini. Kita terus masuk je lah. Hujan ni, hujan. Sorry. Hujan. Okay. Okay. Tutup. Tak baik kedai orang. Gigi dekat pakcik ni. Dekat pakcik ni ke? Oh, boleh snacks terus. Okay, kita cari snack. Kita nampak satu dah. Sorry. Okay. Satu. Coco Crunch. Ice cream tak? Ice cream. Coke. Normal things. Sangat normal. Lagi? Oh ni. Wish, dia beli ramen guys. Sedap kan? Ramen Shinryu. Ramen apa tak tu nama? Oh ni apa ni? Biskut cupcake. Biskut ada macam cupcake sikit. Kalau guys teka je. Oh okay, ni lupa lah nama dia. Okay, kita talk to cashier. Tak, aku memang shift dengan tak shift sama je. Tak, kenapa muka pakcik ni macam something fishy. So kita talk to cashier. Okay, pakcik, Assalamualaikum. Tony. Okay, nama pakcik ni Tony guys. Pakcik Tony. Okay, the name's Tony. How can I help? Pakcik, saya ni sebenarnya minyak habis. Yeah, just this for you to ring up. You have any gas cans anywhere? Oh, so dia cari gas can lah. Dia bukan isi daripada petrol pump. Okay. Petrol pump? Oh, macam tu. Sure thing. One gas can got a car stranded or just topping up. Saya nak top up maxi satu lah. Just topping up, looking to get out of here soon. Okay. Okay, your total is $24.63. Okay, cool. See you around. Gas can mana gas can? Okay, the lights are out again. You think you can help me out? Pakcik. Macam ni lah pakcik. Kalau saya nak biadab sikit pakcik. Ini bukan urusan saya pakcik. Saya datang, saya nak beli keropok. Saya nak cari minyak. Saya nak pergi menuju ke jalan yang benar. Dia minta tolong aku. Sure, Derek terlalu baik guys. Jangan jadi macam ni. You want me to turn the lights back on? Yeah, that would be great. I don't want people thinking we close already. Tak, pakcik, kenapa pakcik tak keluar? Biar saya duduk situ. Pakcik pergi. Sorry. Okay, I'll be right back. Faham lah. Mana? Selalu kat luar lah kan? Selalunya lah. Swish ni dia dekat luar. Guys. Sekejap. Kenapa peti ais dia menyala? Tanya jugalah. Guys, ini kalau saya tekan shift. Ni kalau saya tekan. Ni kalau saya tekan. Ni kalau saya tekan. Ada penambahbaikan tak? Nampak macam tak ada kan? Mana? Okay, ni tong sampah. Oh ni okay. Fix power. Dah kau. Makcik kau. Sorry. Okay. Pakcik jambang mana pula ni? Bro, aku tengok tinggi dia bro. Aku paras dada dia je. Right? Astaghfirullah. Don't scare me like that. Who are you? Goose. Macam pernah dengar The name's Goose. We need to talk quietly. About what? You new around here? Kau orang baru ke sini? Yeah, I'm just passing through. My car ran out gas, but I might check this place out. Aku tengah duit. Lepas tu kereta aku mampus, minyak habis. Check lah. I think twice before sticking around this place. Okay, dia nak bagi amaran guys. Confirm.
It's not what it seems. Maksudnya, there is a group. They call themselves the Circle. The Circle. Folks around here do not talk much about them, but you would do well to know. Guys, ini macam basic-basic orang yang macam nak promote group sendiri. The Circle sounds like a bad biker gang or some weird hipster club. Come on, you don't actually believe that stuff, do you? Macam bunyi macam geng-geng mat motor yang jahat. So mat motor jahat yang okay. Dan weird hipster club. Come on lah. Kau tak percaya benda-benda macam ni, please lah. They keep the town in line, but newcomers are not welcome. They watch, they wait, and if you are not careful, they come for you. Aku tak buat apa kat sini. Aku datang nak cari minyak. Kau yang datang. Yeah, sure. Next, you tell me they have secret handshakes and midnight rituals. I'm just here for a night or two. No big deal. Tapi suspicious kan tengok dia ni. I'm serious, man. Keep your head down and maybe get out while you still can. Just a piece of advice for you. Bro, kau je lagi kalau aku dapat tahu kau yang geng tu. Aku bakar. Find your car. Sebenarnya macam suspicious sangat, guys. Mana mungkin tiba-tiba kan kita tengah nak on benda ni, tiba-tiba dia datang daripada belakang. Macam dia tahu-tahu je kita kat sini kan. Macam random sangat kan. Padahal tadi pakcik tu kerja seorang. Kau guys, creepy dia macam kau tengok tu, dia macam stalker kau tahu. Macam stalker. Dia kenapa je lah ke sana. Macam stalker yang ikut kita. Pasal dia macam di kawasan ni tengah ada macam tu macam ni. Kau kena hati-hati sebab aku lah orang jahat tu. Oh, kereta tu. Sorry. Okay, biar aku pakcik ni. Tutup pintu dia. Fill it gas and go. Okay, kita kembali ke atas jalan. The Circle guys are freaking lunatic. Lunatic ni macam crazy ni. Something like that kot. But why did he seem so scared? Like really scared. Not just some crazy story. Aku tengok muka dia tadi elok aja, apa yang takutnya? No way. I'm brushing this off. Something's up. Tak mungkin. Aku kena buang benda ni pada otak aku. Macam ada benda yang pelik sebenarnya. Memang tu. Tadi dekat kedai tu tak selebat ni tahu Hujan. Alamak. Ada polis pula. Alamak. Dia pull over. Tak payah pull over je lah. Jalan je lah kau ni. Cuba dia potong lu. Great. Just what I needed. Middle of nowhere. In the middle of the night. I wasn't even going that fast, man. What I do this time? Okay. Kita tak bawa laju. Tapi tiba-tiba kita kena tahan dengan polis. Kalau kita ke sana jadi apa? Boleh lari ya? Okay, bye bang. Oh tak boleh. Korang nak lari ke bang, saya pergi dulu macam tu kan. Tu kau kasih. Ya cik, tuan. Cik. License and registration please. Standard. Yeah. Sorry officer. Was I speeding back there? Saya laju kan tadi. Saya rasa saya bawa 40-50. You were. That's trash. Sees a lot of accidents. You in a rush? Just trying to make it to a diner before it close. Saya nak cari makan je. Saya lapar. Saya rasa macam saya lapar. Saya takut nanti kedai tu tutup. Saya tak dapat Maggi. Derek Adams. Not from around here. Most people know not to be out this long. Saya jalan je. Town felt empty by 9. Kind of eerie. Sorry, tak tahu. Apa tu? Okay. Folks have their reasons. You hear about the Circle yet? Pasal pakcik. Apa nama dia ni? Polis ni nak sibuk pasal the Circle juga. Dia ni pun ahli Circle ke apa cakap? Dia polis kan. Tuan-tuan dia polis yang menyamar. Lepas tu dia nanti dia cekik. Dia tak tahu guys. Yeah.
Some guy told me to watch my back. Sounded like a joke. Bunyi je kelakar lah sikit cik weh. It's not. They watch people like you. Mereka memahati orang macam kau. Why? They have. Oh, radio panggil dia dah. Unit 3, we need you at the crossing now. Listen, I gotta leave. Just keep it slow tonight, and the nearest diner is about a mile away. Okay, dia kena pergi, so keep it slow. Dan diner terdekat dalam a mile away. Have a safe night, sir. Okay, terima kasih, Officer Pat. Okay, terima kasih cik. Assalamualaikum. Terima kasih. Guys, tengok guys. Alamak, tak jadilah. Jom. Biar dia. Sekarang dia saman kan. Dapat surat cinta. Kau 300 melayang. Oh, okay. Sampai tempat makan. Okay guys, sorry guys. Lupa saya telefon. Okay. 1 mile. I was 1 mile away. Of course, he pulls me over now. Daylights. But he just liked the look on my face. Dia saja tu nak tengok muka kita guys. Sir, do you know? Oh, okay. Saya tahu nada dia. Sir, do you know where I stopped you? Yeah, because it's Tuesday night and you are bored. Alah, kau tengah malam Khamis, kau tengah bosan lah kau. Whatever. This diner ought to cool me off. Okay, mungkin diner ni akan menyejukkan kita lah. Waitress. Guys, apa pasal sepanjang kita boleh ke sebab tak boleh. Pasal sepanjang jalan ni semua macam ni. Takkanlah tak ada langsung apa-apa rumah ke apa ke. Okay, open sesame. Guys, nampak tak apa yang saya nampak? Nampak tak apa yang saya nampak sekarang ni? Kenapa pakcik ni ada kat pakcik ya? Saya bahasakan dia pakcik Abu. Pakcik Abu? Kenapa pakcik Abu ada kat sini? Tapi kan orang yang sama ke? Tak ada lompat lah. Orang yang sama ke ni? Makin dipandang makin menyeramkan. Tak apa, kita terus order kak. Saya order daripada dalam Kak, Assalamualaikum. Guys, sorry. We'll stay open, barely sit anywhere you like. Thanks. Feels like I just walked into a time capsule. Yeah, well, the future gave us on purpose. What can I get you? Waitress ni something juga. Maybe a coffee first? You got it. Anything else? Maybe a cheeseburger as well. Aku makan. Okay. Cheeseburger. That's a premium request lah dia sour. Okay, premium request cheeseburger. Time sekarang ni cik. 2-3 pagi ni. Kat tengah-tengah hutan. Dia pun mana nak dapat cheese tu. What's the catch? Catch is, you want the burger, you gotta help me with a couple things. Dan cik, kenapa saya tengok cik daripada belakang? Saya dah terlanjur bercakap dengan cik daripada belakang. Jadi saya cuma nak bagi tahu lah kan. Nak bagi tahu sikit je lah. Saya ni dia customer. Kenapa saya nak kena tolong untuk saya beli makanan, saya bayar. Apa ni? Seriously. That's serious. Trash is spilling up out back, and I have got one regular eyeballing me like I owe him a refill and my soul. You help with that, I feed you the best cheeseburger on this highway. Kalau on earth I nak juga. Okay, I guess I'll do it. I've been feeling a bit generous today. Apa masalah Derek ni ya? Semua benda dia tolong, semua benda dia buat. Terus ada kacang kan? Yang ni. Ini strawberry. Saya tak suka yang ni tau tak?
Sajalah bagi tahu kan. Random kan. Eh, cantik kau ni. Tapi malas. Mana sampah? Toilet tu buka. Oh, tak boleh, tak boleh. Buka ada jump scare. Boom. Oh, gosh. Rasa nervous tau nak jalan sebelah dia. Cik, cik nak sampah cik? Cik makan apa cik? Macam tak ada apa je. Cik kan, apa jari dia macam tu? Okay, never mind. Kita jalan lah, penat lah. Dah jalan jauh-jauh 1 mile. Ke mana? Ke sini ke? No, tak tak. Weh, nak kerja senang. Oh, okay, aku ingat tiba-tiba senyap sunyi. Tu, ni apa? Aku seram lah. Okay, buang cepat. Alright, trash taken out. Finally. I swear, that bag was leaking or something. Gross. Okay, next priority. I really need to find a bathroom. Like, right now. Eh! Wih, kejut aku. What the fish? Goose? Laki yang bagi amaran kat aku tadi. As I expected sebenarnya guys. Yeah, told you to be careful. Udah bagi tahu kau tadi hati-hati. Habis tu kenapa aku kat sini? Kau tak dengar? Aku adalah The Circle. Aku yang mulakan semua ni. Kau tipu aku. Kenapa? Sebab kita dah pernah jumpa sebelum ni. Tapi bukan dekat store ni. Tapi 2 tahun yang lalu. Kau tengah bawa kereta. Kau langgar sedan aku. Dan doktor terpaksa keluarkan kaca dari spine aku. Spine is tulang belakang ni guys. If I'm not mistaken lah. You didn't even turn yourself in. Kau tak kisah langsung. Kau bangun esok hari macam tak ada benda yang jadi. Aku hampir mati. Dan kau berlalu pergi. Amboi. Falsafah. Kalau aku datang balik dan kau masih dekat sini, kau bebas. Tapi kalau aku datang balik dan kau hilang, you're dead. You think I'm gonna believe you? Oi, macam 05. Game horror guys. Sorry. Okay. Guys, ni apa ni? Ni apa guys? Seram. Wih, tengok kepala dia wih. Kepala orang ke ni? Orang betul. Wih, orang. Keluar. Tak susah. Hey, you still with me? Kau dengar aku lagi kah? Yeah. Tapi tak lama man. It hit something deep. Saya tak boleh rasa kaki. Kenapa aku translate macam tu? Don't say that. Just stay awake. Look at me. Jangan cakap macam tu. Teruskan berjaga. Tengok aku. Tengok ke dalam mata aku ni. Beri tatapan. Why? Kita berdua ni dah habis dah ni. So bukan apa nama tadi? Bukan Goose yang bawa dia ke sini, guys. Aku dah bertahan selama ni. Didn't think I'd be handing it off to a stranger, but you still got a shot. Aku tak sangka akan macam ni dengan stranger, tapi kau masih ada peluang untuk hidup mungkin lah. Kau yakin? One of us has to try. Kau tak hesitate? Bukan dengan lelaki macam Goose. Kau nampak dia? Put him down. Look, the key is out of the sink to your right. Okay, key ada kat sink belah kanan kita guys.
Bila masa je kau keluar, Gus pasti tengah tunggu. Apa pun kau buat, jangan miss your shot. Your shot? Thanks. Let's get out of this nightmare together. Shot sungguh dia bagi pistol tiba-tiba pasal. Oh, sini. Mana kunci? Okay, guys. Tembok tekan apa, guys? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mampus lah. Okay, I'm lucky to be alive today. If it weren't for that stranger, I would have been dead. Turns out everyone else in this town was part of the circle. A cult? Goose started to get revenge on me after my DUI accident put him in critical condition. Everyone but that stranger wanted me dead. Somehow I survived. Okay, aku lucky untuk hidup hari ni. Kalau bukan disebabkan stranger tadi, mungkin aku dah mati. Dan rupa-rupanya semua orang dalam town tu adalah part of the circle. So semua orang tu ada kena mengenai dengan circle ni. Mungkin maksudnya dia orang semua adalah ahli circle lah kan. So Goose ni dia nak revenge disebabkan kita beraksident dengan dia, dan Goose ni yang menjadi mangsa critical condition lah. So everyone, semua orang selain daripada stranger tu nak aku mati. Tapi somehow aku survive. Officer Pat wasn't actually a real cop as I expected, guys. From what I have heard, he was charged with felony impersonation and is now serving around 2 years in prison. So, polihat tadi tahan kita tu, dia bukan polis betul. Macam yang sebenarnya yang aku rasa, macam yang saya rasa daripada tadi yang saya nampak, saya rasa memang betul lah dia bukan polis daripada awal. Macam tiba kau tahan aku tengah jalan, aku tak buat apa, bawa pun 40-50 kan. Okay, so dia tengah serving around 2 years in prison lah. Pada muka dia. Tony was the architect of the whole gas station, which pretty much explains why he is the only one that works there. He was charged with conspiracy to kidnap and his trial is still ongoing. Oh, Tony ni adalah arkitek kepada the whole gas station yang kita pergi tadi. So, itulah sebabnya kenapa dia seorang-seorang kat situ. Itulah kenapa dia kerja kat situ. Tapi Gus tiba-tiba datang tadi, by the way. So, dia pun conspiracy to kidnap. So, dia ada kidnap juga, guys. Kau ni, dia tak ada kerja lain lah, pakcik. So, the waitress, although she was a part of the circle, she only got selek betul. Waitress tadi tu, dia kena denda je, guys. Tapi secara logiknya, mungkin disebabkan dia tak buat kesalahan juga. Lagipun dia cuma suruh kita buang sampah dan Gus tu yang menunggu kita kan. I gotta say, I guess some places are better left undiscovered. Aku kena cakap ni yang aku dah setengah tempat better untuk kita tak ketahui lah. Okay, tamat. Okay guys, it's a good game. Aku boleh bagi formula untuk game yang saya baru main. Saya rasa dia layak dapat 5/5 juga. Sebab dia ada apa ya? Ada pengajaran jugalah. Sebabkan kita abaikan kita tak bertanggungjawab setelah kita dah ada accident dengan orang, dan kita just tinggal dia macam tu je sampai ke orang tu accident yang teruk dan kita just tinggalkan, kita tak bertanggungjawab dan membuatkan orang tu tak balas dendam. Jadi dia ada pengajaran juga lah kat situ. You should be someone yang responsible atas apa yang you dah buat. Sebab kita tak pernah tahu apa pihak yang kita dah aniaya tu akan buat dekat kita. Sebab semua orang ni berbeza-beza. Kita semua berbeza-beza. Kita semua kesabaran semua berbeza-beza kan. Jadi kalau tiba-tiba kau macam ni, kau tinggal betul, kau kena colek, kau kena bunuh kan tak pasal-pasal. So
It's a good game lah. Okay lah. Okay. Tak panjang sangat kan. Okay lah. Okay, so dah habis. So itu je game Late Stops. So kalau korang ada apa-apa lagi cadangan game, easy game ke, horror game yang korang nak tengok, yang korang macam berminat, macam nak tengok saya main, bolehlah korang komen. Nanti saya cari-cari. So guys, jangan lupa subscribe, like, komen. Tekan button logik. Mana tahu nanti saya post korang tak boleh ketinggalan lah. Mesti subscribe guys. Tolonglah subscribe. Okay lah. Okay, itu saja. Bye guys. See you in the next video. Bye.